masak Malaysia penuh dia. Tengok nampak. Semua ni minyak masak Malaysia di Yala, Thailand. Kau fikir macam mana boleh sampai berkotak-kotak tu aku dah bawa ni. Nampak? Ni minyak Malaysia ni. Minyak paket dalam kotak tu, dalam paket macam mana dia dapat di tengah bandar Yala. So jom kita ikut, kita tengok dia pergi ke kedai mana. Minyak masak ikan emas, minyak kelapa sawit, subsidi Malaysia. Okay, relax, penuh oi. No, sangat penuh. So jom kita ikut dia pergi ke mana sebenarnya. Suasana pasar pagi di Yala, Thailand. Kita pernah tengok dia di mana. Kita Malaysia punya payah. Sebab yang ni sini daripada border dalam anggaran aku dalam 150 kilo kan. Jadi ni mana budak tu? Betul. Berapa jauh dia nak bawa pergi? Bawa lah. Kita ikut. Oh, minyak masak kita. Oh, duduk pergi tempat lain kot. So, dia keluar ke jalan besar, maksud dia pergi ke tempat lain kan. Tu. Dia berhenti kat sini ke tak? Oh, dia pergi tempat lain lah.